Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Pagi ni saya nak pergi tengok jaring pagi ni dengan hulu balang di rimba. Kita orang ada pasang petas semalam. Mana pagi ni kita pergi tengok jaring. Mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Hulu balang di rimba dekat belakang. Oh, dah lagi kau beli kari pak? Ya, aku beli. Gua nampak kuas banyak. Apa? Air nampak. Sekejap air ni. Malah tu pekat tau. Air besar ni juga. Ya. Okay, jom, let's go. Pasir tu. Ya, tak mana sampai lah. Dekat port. Tapi nak kena jalan kaki tu. Naik kabel tak lepas je kamu. Jalan kaki pun dah hilang tenaga separuh. Sampai. Ada bulu ngada kita menjaga. Dia awak tu. Banyak tu memerang Ada ikan ni. Hilang separuh abang. Oh. Mana lekat saja sini dah. Oh, lekat kayu. Wow, habis dah dia. Habis. Kita ambil betul-betul. Hancur. Hilang separuh. Makan sungguh. Oh. Deh. Ini boleh ambil sikit tak apa dah. Kongsi rezeki. Ya. Oh, ni besar ni deh. Pok sukun. Oh, yang ni tak dai. Tak dai. Balang lagi dah. Ya. Alhamdulillah ada rezeki pagi ni. Tinggal separuh saja tu. Baru bosor tu bawah. Tinggal separuh. Ha, lepas tu boleh ambil lagi ni.
Kita buang sikit boleh makan. Kongsi dia. Dapat kedua. Tu lagi. Oh, Tak ya. kita tengok sangat. Bau saja tapi kena makan macam mana. Baik, kita tengok lagi ni pula. Oh, nampak? Kalau betul tu dia, tak kau ada satu dah bunyi dia. Hah? Ada. Ha. Besar juga nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia turun dia tak habis dah nampak tu. Betul tak? Wah, tak ada sini. Tak ada. Alhamdulillah, berlapis sini dia. Rezeki lagi dia. Oh, Apa ni ikan ke apa? ikan. Dah apa ni tadi ya? Dia tak nak makan lampang, nak makan baru. Kebarang makan lampang kata dia. Tulang. Dia kata dia ingat manusia je reti makan benda sedap. Memang makanan dia. Bau. Mantap. Mantap. Babu. Mantap babu. Tamak Wah. Tambah dua. Malah nak jatuhnya. Senang dah. Dah nak cabut Betul? Allah, kepala kita tinggal. Ada lagi. Tak makan. Ada lagi yang tak keluar ni rasa. Memang. Tak tahu keluar tak keluar. Bubur jaring kat situ. Dia atas kayu. Dekat lah. Berlapis sini dia. Nampak? Ampun. Nak angkat saya. Kalau aku tinggal ni. Kita orang bedah. Loh. Oh, nampak? Memang kena penuh ni. Bang. Aku baik. Aku lagi. Buat esek. Alhamdulillah berlapis lagi bawah ni. Bas. Kalau dia rasa gegar tu banyak lagi tu. Betul? Aku selesai ni. Saya dekat atas belakang dia. Oh, set kau ni. Buat ni, buat ikan ni kalau ganda melibah. Oh, tu dia. Tekong. Bau lah. Dia tak nak buka bau. Kita buka bau. Tu dia, nak lucu. Lembut pula dah. Belakang ni. Tak. Semalam lah blok sini ya. Penuh. Tahu lah macam mana nak kutikkan.
Sete. Oh, besar. Bawa lampang. Wah, lampang lah kita hari ni deh. Apa tepi tu. Dia keluar dia main kat kawasan ni dia. Tak pergi ke bawah sana. Banyak ni. Keluar ni. Tu, nampak. Jahat kecil kat Cik apa yang senang buka. So payah. Banyak je. Alah ni. Jadi selepas tu. Ni kaki aku ni. Okey lah, satu jari kaki banyak ni. Lihat. No. Tang banyak bau. Banyak ni. Kita sana. Besar ke lampang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Papak lampang ah. Tarik dulu. Kita cek dulu ikan. Kita tengok dulu. Wah. Ini bau je. Saya. Nampak ah. Oh, Allah besar. Kena ambil ni. Kapten kena ambil. Bau saya besar keluar dia. Mendak je memang ikan lah. Tengok ikan. Tu dah. Memang saya. Tu, nampak oh. Kapten semua. Mana tak ada kemas kan? Kemas. Satu mata. Mata ke 10 mata. Buat lain baru banyak. Kalau ada ikan semangat buat. Tak ada ikan tak semangat Ada ikan je. Sudah ni. Besar. Atas dia main ni. Atas. Dia nak keluar. Tak banyak tapi dia rasa-rasa. Hari ni memang besar-besar ikan. Puas hati saya. Lihat. Besok lagi besar. Dua ekor sekilo. Rasa-rasa nampak weh. Mana tak keluar ni, apa bayi gini ni. Kat sini.
Aduh, punca dah. Hari ni memang bunuh lah. Tak nak keluar ikan dah, tak nak lepas dah. Dan dililit. Ni, tangki berapa ni? 035 macam 030. Dia punya bumpai lah, betul tak? Oh. Dekat semacam dia tak? Narik bawah ni, kau tarik? Tak. Ada ikan Ada ikan. Narik. Buat narik. Menurut. Oh. Banyak orang tu. Oh, ilah. Biasa mesti dekat tu. Baru nak naik ni ke tepi ni. Bukan berjerau. Tak. Ya. Bahan ni pula. Ini besar. Adakah? Lapis. Tinggal tau, nak sayang besar. Tarik kepala ni. Naik macam. Oh, boleh. Bau tu dia nak bau. Bau. Aku tanya. Oh, nak sikit sini tak gambar. Tempus tak dapat lah. Oh, tu dia. Tak. Banyak dah. Kenapa sisik dia banyak ni dia? Pudih. Ke dia saling kulit ke? Saling sisik? Tak mesti bahasa ni. Badan lah. Bukan saling ni. Oh. Gigit dah. Tak ada dah, habis. Oh? Jadi dah. Oh tu. Oh, ni dia. Ui, besar. Oh, tu. Rasanya memang susah dia. Boleh lah, ada. Atas dekat bawah pokok dia. Ha. Lepas tu tak ada. Tengah. Itu bawah pokok sana atas. Situ, ada ya? Ada yang tepi ya? Alhamdulillah, okey lah hasil ini.
Yang asik kat darat ni. Duduk. Pinggang pula sakit. Ini air pula. Allah. Ini tengah kuning. Manis semua. Ini tengah kuning. Hai, tahan dia. Alhamdulillah, acak berhasil angkat jaring. Ini ulu balang di pagi ni. Lihat tak. Ini kali pak tu. Hari hasil lagi kita timbang ni kat rumah. Jom. Jalan dulu, slow. Dulu balang dekat belakang ni. Ada kot dekat 20 kilo kot pagi ni. Sudah dulu balang dia rimba. Berat ke dia? Ini setengah. Jom kita balik. Aduh, perut lapar lah. Nak jual ikan ni. Bos. Ni terbabah dengan mak Ain dulu. Habis sampai jatuh ikan dia. Oh. Alhamdulillah sampai. Saya kita timbang tengok berapa kilo hasil pagi ni. Berapa dah? Hai kita timbang tengok. Tengok yang ni. Berapa kilo ni? Oh, 9 kilo lebih ke ni? 9 kilo setengah. 9 kilo setengah. Beres. Keluar ni. Pakai bekas lagi tau. Bekas lagi lebih kurang ni ke rasa tak? Ya. Sampam. Baung. Dan ni pula. Sikit ni. Dan ni mau 10 kilo. 10 kilo lebih. Tak nampak ni. Baik. 9 kilo 400. 9 kilo 400. 9 kilo setengah. Lebih kurang 19 kilo. 19 kilo. 19 kilo. Alhamdulillah 19 kilo hari ni. Aduh mantap. Packing macam biasa. Kita video ajak ni. Tak asing dulu. Tempoh lah. Lambat dia. Dia lah. Bau nak tak bau?
Awak dalam kali. Jom, dia mana? Alah kau. Sini, sini. Bawa balik Okey ya, terima kasih saya jual ikan. RM25 satu plastik. Ha? Besar tak? So, Lampam Jawa ke lampam ni Banjar? lapan sungai betul. Ekor merah. Mana? Oh. Besar tak ni? Oh, ni besar. Cepat masuk tempoyak ni. Oh tak ada ikan bawang ni. Hari ni tak ada, semua lampam. Ni lawa dah apa? Ni Bawa pilih ya. tak nak? Ni lawa. Ya, itu ke? Ha? Berapa ekor? 4 ekor. Ha. Oh, kan besar lah. Tuh. Besar tak? Masak tempoyak. Oh, masak tempoyak. Tapi kalau esok kau hantar aku tak nak dah esok. Kenapa? Kalau seminggu lagi mungkin kot. Mana? Tak habis lagi Okey, masak. terima kasih. Jual ikan Jom, jom. Malam tak ada. Ha, tu lah. Bagi satu. Nak yang mana? Yang besar ni? Atau yang kecil? Ha? Ada itu ikan baung. Ha, tu lah. Yang ni kecil-kecil. Nak buat kasang buat apa? Biasa buat kasang sedang-sedang. Kau lampam ni Salim? Kau lampam ah? Kau mau buat kasak ni? Buat kasang. Okey lah, jual. Okey. QR. Nah. 25. Pilih nak yang mana? Mak dah. Pergi juga dua. Mak apa? Ambil one. Oh, ambil wine. Wine ni puasa kat sini. Yang mana tu? Yang mana dia? Nah. Masih Okey, terima kasih ya. Ikan lawa ni. Puasa ni. Puasa kat sini. Oh, Mai Alif. Oh. Oh, ni semua yang besar-besar ha. Nampak? Tadi ha. Oh. Nah, beli ya. Okey, saya jual. Ha. Kau panggil dah tadi. Buat puas bagi salak ni. Mana mak hitam ni? Tapi motor dah dah. Motor ada. Motor ada. Motor tu. Ada. Pintu terbuka. Iyalah kau masuk hari. Oh. Kau balik suruh yang mana tadi. Okey ya. Ha. Oh, ikan nak disettle dengan yang ni. Yang ni yang orang tempoh ni. Yang ni orang daripada mana ni tempoh? Daripada Kajang. Daripada Kajang. Yang ni daripada Jerantut. Siang-siang tu Budang Frozen. Ni kira ni dia ambil besok kot. Ni daripada Kajang. Yang ni dia orang nak buat kasam ni saiz-saiz ni. Alhamdulillah habis juga jual ikan hari ni dengan ulu balang dia timba. Rezeki pagi ni dapatlah seorang 200 berapa dia? RM217 untuk pagi ni seorang. Okey, sampai sini episod kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana support acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.